Dia problem dia macam nak start tu senggut-senggut sikit. Dia Tak nak dah boleh restart langsung. Mana kunci kan kunci? Apa? Abang boleh reset sekali tak? Sekejap, soket dia sama macam Y ke? 12.7 ada lagi. Sekarang kat meter langsung tak nyala Mana kunci? Memang tak boleh pusing ke? Last tu lah saya cakap pukul 12 tu saya nak alih motor je. Tengok je. Kalau ikutkan bateri dia memang ada lagi. Ya, sebab tengok style. Dia okey je lah. Dah button baca tak apa. Ni bateri dah tukar? Dah tukar. Dia kadang-kadang problem sebab dia wireless tau. Ya. gila tu. Abang, kalau macam reset Reset baik. sama enjin tu, apa tu lepas tukar bateri? Dia nyala je. Dia menyala. Tu kadang-kadang biasa dia punya sensor ke apa ke dia bergegar dia apa pun, tapi kalau dia keluar lagi maknanya kata ada benda yang rosak. Cuba nanti kalau kena kau tekan kunci ni lama sikit atau double click satu kali. Kalau lama lah. Dah sampai dia keluar dia punya signal tu lah. Oh, sini dulu bateri. Double. Kunci tu. Macam tu. Okey. Tak ada apa. Okey. Bawa semua okey lah. Bateri kuat lagi. Bateri Jam bateri. jumper. Tapi motor Dia jual jumper portable tu. Itu senang. Dia problem dia macam nak start tu senggut-senggut sikit. Dia Tak nak hidup. Tu maknanya memang ada bateri. sebab dia wireless. Ada satu ADV pernah kena macam ni kat tau. Sekali nak start tak boleh langsung. Nak kucing-kucing sama kat macam ni, tak boleh langsung. Lepas tu aku tolak depan sikit motor, dapat coverage tu boleh start. Tu sekarang semua macam tu lah, pening lah.